Ikan lepas. Belanja trek. Saya lo. Makan ni, tapi tak dekat. Kena kali ni. Kali dia kena nak urut. Mantap. Saya lo. Ada mata kek aku tak? Dia. Ini dia cara tekong-tekong gula menekan. Macam ni dia ambil rupanya. Kat drek. Ikan baja. Dia makan ikan baja. Tadi tekok am dia tabuk baja. Ikan tu memang makan tu kami. Tekok Izam Saleh. Mantap. Up sikit up. Wey. Okay guys, sekarang kita dalam waktu mencari umpan. So sekarang ni kita nak mencari ikan belanak. Okay, jom kita tengok ada tak belanak. Tengok sipu-sipu menjala. Ada, dah layak tu. Oi, ini orang pun jala. Uish. 2 orang sekali tu. Mari. Tengok tekan kami mana pula. Yes. Tengok, ada je. Selalu tak ada. Ada. Tekok pun kira ni tau. Ya, mana siapa yang naik dulu? Bersih dulu. Mantap ni. Gasok. Belanak pun gasok guys. Kecak jam lah. Dia tahu balik mana. Jom. Kita kutip jom. Saya elok. Tengok tu. Saya elok. Jom. Tengok. Dia 2 kali tembak tengok. Ada hasil lagi tak? Dia tak. Aku kena rakam. Dia pun sakit. Ingat nak lari. Dia pun sakit. Weh, cukup weh. Banyak gila ni. Okay, ada konten. Oh, suka tak? Okay, cukup. Okay, jom. 2 kali tembak. Kali ni tekong padu. Lambok guys. Dia kalau jumpa bodoh dah ni Amy oh. Sikit-sikit bala. Tak payah bagi hujan kat sini. Tiba sana. Tu. Tekong Amy padu. Tengok je. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum kepada penonton yang padu-padu mantap. So hari ni hari Ahad 18 bulan 5. Hari Ahad 40 hari tak mancing. Sebab trip hari tu dengan trip ni jauh sikit. So hari ni kita ada trip lah. Sebab hari ni pergi Jalah. So kita buat kat sini lah. Kita turun 2 player saja. Okay, jom kita kenalkan kita punya player. Cak Yus. Sebut dah nombor. Siapa dah? Mana? 14 kilo. Tekong padu, tekong Kuala Terong. Okay, Yus dah? Okay, dah lama tak main. So ada apa sikit ucapan Yus? Kata-kata pendek? Tak ada. Dia dah jalan sangka tadi. Aku tak heran, aku nak bubuh kat YouTube. Jom kita tengok tekong. Tekong siapa Tekong siapa ya? Tekong. Mari kita tengok siapa dah. Helmi. Ya, saya. Okey, hari ni
tak? Sebelum bisa turun trip yang ayat ni. Ya ni so kontri. Ayat sudah. Ayat sudah, jangan dia cerita. Ayat ni. Ayat ni hari ni baru mula trip. Hari pertama lah. Hari pertama. Okey. So biasalah hari pertama kita ikut mana yang boleh lah. Yang lepas tu kita boleh lah. Tapi kalau boleh kita nak carilah itu sebab dia boleh apa, pakai rimau. Ada pergasok pakai rimau tu. Agak-agak kali ni ada Amir dah. Ada. InsyaAllah ada. So ada ucapan apa-apa untuk mereka? Padu mantap. Padu mantap. Okey, jadi tengok jam kau jam. 7 pukul 8. Mantap. Jom tengok cuaca, jom. Cuaca elok guys. Jom. Mari, padu. Tutorial ikat tali sangkap di Kuala Gula. Kalau kat Sungai Udang dia pecakok. Ni Kuala Gula mesti. Tu. Tahu. Ekong padu. Nampak. Tu je. Ikat senang. Okey guys, kita dah sampai sangkap pertama tu. Okey, tengok jam kau apa. 8.14 guys. Cik cakap ni tekong padu, disiplin. Awal guys. Okey. Jom. Mudah-mudahan ada murah rezeki kita. Tapi kita nak macam santai lah. Duk kerja. Hampa kalau nak main urut apa nak bekam main kedai saya lah. Nanti hampa carilah dalam carian apa Facebook. Hampa tekan Syam Urut Kaki Taipei. Boleh keluar nanti. Apa-apa nanti kita halau dah. Okey. Jom kita enjoy. Padu. Mantap. Okay guys, saya pakai kembung. Okay, tengok saya dah nah. Mata kain saya pakai TCE lah, nombor 18. Fire Eagle. Tali saya pakai tali Dupont. Ni pin apa dia? Ya kami ya. Tali 80 lebih. Okay, balingan yang pertama. Semoga murah rezeki. Amin. Try buat layang tengok, jom. Bismillah. Semoga murah rezeki hari ni untuk saya dan kawan-kawan saya. Amin. Nampak tu. Baru sangat semangat. Itu tekong pun baru turun ni, dia pun tengah mood syok Jom kita mengai. Padu. Mantap. Guys, kalau pernah tengok saya punya betul. Ni saya punya style lah. Lain orang dia pakai satu motor, saya pakai 2 motor. Ni udang. Okey. Ni saya pakai belanok. Hang jaga saya ikut video tu. Perabot tu lah 14 kilo Pokemon. Dah kecil. Mana dah cakap 14 kilo nak lompat macam mana? Dia kerja nak bergaduh orang tu. Jom kan. Terpada mantap. Okay guys, kalau hampa nak tengok saya punya apa perambut untuk pelampung. Okay, saya tunjuk pada anda apa yang saya bikin, saya mesti. Okay, so macam ni buat ni. Okay, kembung. So ni batu ladung dia, ni perambut. Okay, ni pelampung. Okay, saya bawa batu ladung atas ni.
Lepas tu ni stopper. Stopper ni stopper nampak. Saya buat dua depa. Saya mesti lah. Jadi saya kalau baling walaupun dia pendek, tapi saya dah stok kat sini. Kan? Mari. Kita try kat pelampung pula. Bismillahirrahmanirrahim. Balai dah ada ni. Balai dah. Padu. Ini balai dah. Nek keluar. Oi, dia pergi ke depan. Siakap ni. Ni padu. Ui, menyengit dah tu. Menyengit dah. Tekan bawah sikit. Ui. Menyengit dah ui. Menyengit sangat tu. Menyengit sangat tu. Ui, jangan. Dia keluar pikut tepi pula dah. Oh, bahaya. Aduh, sakut dah. Pandai dia ni. Makan gantung weh. Besar ni. Siakap ni. Lepas. Apa dah? Ni. Terbeli tadi tu. Terbeli. Tu nak buat apa dah? Setting direct ni. Aduh. Oh, ikan dah. Nak kena buat apa ni? Tengok Helmi menyelamatkan. Nampak. Ini Pokemon buat kacau. Tu guys, berbelik tu. Memang padu lah. Ha? Kamera. Pasti. Saya mau tengok ikan dulu. Tak sempat dah setting track baru sampai tu. Saiz. Makan apa bang? Makan betul. Makan betul. Layang. Makan udang apa? Belanak. Belanak kopek. Belanak. Serius dah. Tengok padu-padu. Yun. Tengok padu-padu. Mantap. Cantik. Ini tekong padu. Saya ambil video. Tengok sini. Dalam jam. Mi tengok sini Mi. Okey. Kita nak buat gambar senang. Padu-padu. Okey guys. Tengok siapa sampai. Syafiq. Oh, mantap. Tu, mana tu? Orang mana tu? Angkat tangan sikit. Padu-padu. Okey, terbaik. Jom guys. Jom guys. Okay guys, apa dia? Kalau hampa dok nombor telefon tekong ni apa? Syafiq ada buka trade Syafiq? Ya, buka trade. Ada buka trade. Banyak kosong ni. Ya. Weh, kami tahu nombor telefon ah. 012 012 44 152. Sekali 012 44 74 152. Mantap. Ayam mati ah. Ya, betul. Open trade ah. Okey, cantik. Ayam besar tak boleh. Ayam besar jangan. Kalau apa nak cari apa tekor ni, tekor badu. Itu dia turun dengan kami tu. Yang kasar ini orang bawa ni. Jom kan. Padu-padu. Mantap. Orang ipo balas. Jangan kacau lah macam. Ingat. Mantap lah bos. Angkat ikan sikit. Padu. Padu mantap. Oh ipo. Dia beli ikan dulu. Oh ipo balas lagi. Nah. Sembilan pula. Oh, sailor. Padu. Waipo, rezeki waipo. Mantap. Okay guys, kita update lah. Update sekarang jam pukul berapa? 9.41. Okay, tekong dah ambil sekok. So sekarang ni kita dekat sangkar nombor 2. Yun dengan saya masih sama. Mungkin hasil sebab tadi dia sangkut kat atas dia, jadi pergi kesan pada hidup dah sekarang ni. So sekarang ni kita tunggu kat sangkar nombor 2 pula. Kita try nampak dah. Okay, tengok macam mana. Jom. Padu mantap. Itu dia pasang bumbung. Yeay. Senang Dah hati pun sudah padah. Tengok, senang dah pasang bumbung. Dia tak tebal tapi dia boleh selesa lah. Jom kan, padu-padu.
Nampak sangkut pancing aku tengok. Minta tolong dia tolong buka. Bagus handphone ni pun. Aku tak sokong salah. Ni dia tolong buka. Alright, thank you bos. Padu-padu mantap. Thank you. Thank you. Ui, Habis balah. Apa yang hajam teruk nak you punya kan? Situ belah sana, hang tak payah main kat depan. Apa tak jamat? Cepat Yun lambat. Terlepas dah sikit Yun. Mantap. Tengok bang dekat sikit bang. Makan apa bang? Belanak tu. Mantap. Ini pakai paduri. Jom guys. Dia ni tak sempat nak rakam. Pakai umpan apa weh? Mari tengok. Saya elok tu. Saya elok. Takut aku tengok soal tu. Mantap weh. Padu bond. Gemuknya. Aku pakai soton tak ambil gini Pokemon dia. Kena tukar Jom ni guys, balai guys. Tadi terlepas. Naik, tolong naik lesen ni. Lucut. Kena bagi tegang. Yes. Saya ketawa sebab ini orang kerja bahan saya. Yes. Guys, alhamdulillah. Berapa guys? 10.30. Ada lesen. Yun, lepas-lepas dia makan terus Yun. Itulah saya nak macam tu dia. Lepas-lepas dia makan terus Yun. Tengok saya apa jom. Ikan pertama setelah 40 hari. Putui. Saya elok guys. Alhamdulillah. Pakai belanak. Saya buat gantung. Saya elok. Mantap. Alhamdulillah. Boleh dulu dah. Tu boleh pula. Serius ah. Wow. Jom guys, padu-padu. Mantap. Bubukan tu balas tu. Tu, Helmi. Ni mancing jenis apa? Bukan ke bawah ni. Ni apa style ni? Omor sangkut juga. Sangkut. Aduh. Duk tekan sangkut ke? Ada ya? Tekan sama. You lepas tadi lu. Sangkut kat Yun bawah. You lepas tadi lu ya. Ada? Ada. Tu dia. Oh, wow, why? Lepas ya. Oh, lo putih putih. Kena ni. Mantap. Saya elok. Makan apa ni? Are putih tu kena ni. Makan belanak? Ya. Jom ni. Jangan lambat-lambat. Jom. Duduk curi-curi guys. Aku balas terus. Neken. Mari. Hang jahat curi. Jaya tekan juga. Rempit. Dia curi aku balai terus. Tak bagi chance lagi ni. Tenang kali. Alhamdulillah. Nombor 2 guys. Padu-padu. Mantap. Jom guys. Mana dia? Ada. Macam tak ada pandang ke depan. Main. Nombor 3. Padu-padu mantap. Pakai senangi. Pakai belanak guys. Dah makan belanak, bawah makan belanak. Buat gantung batu sak ni. Mantap. Alhamdulillah. Jom guys. Padu-padu mantap. Alhamdulillah. Bodong. Jom. Ini sudah membalas tekong padu daripada Kuala Gula. Jarang tak padu. Tengok santai dah ambil. Menekan. Jangan menekan ni hilang. Pandai mengai. Terbaik. Tengok Hemi jom. Padu mantap. Sabar.
Ya, tekong Helmi beraksi. Tekong Helmi, tekong padu guys. Senang saja. Cak Neneng. Ini ada curi-curi Kita kena bodong guys, kena bodong udang. Ikan yang ke 150. 150, jom guys, padu. Mantap. 1, 2, 3, 4, 5. Asyik baik ada kawan. Nak jaga 5 ni jenuh. Nampak senang. Jaga dulu, kena berbelit makan modal. Jom, padu mantap. Apa dah? Senangnya apa ni? Pelampung. Merah mari. Hei. Tak apa nak pandai lama tak main dah. Mantap lah saya elok. Kita sejak tekap. Saya elok oi. Emi mana nampak? Tak nampak Emi. Saya elok. Mantap. Termenung. Pelampung. Mesin pun meletup lah. Puprak. Saya elok. Lagi tarik. Tu. Baru mantap. Jom guys. Jom. Helmi balai guys. Aduh, iya. Terlepas. Tu. Hey. Ini ikan sekolah guys. Mengai ikan senangi ni dia memang sekolah. Jadi makan duduk usung. Dia tinggal. Mungkin sekali. Ikan ni nak kena radang. Mengai ikan senangi ni kalau ada darah tinggi, baik makan ubat cedar. Kalau tak makan ubat cedar, darah tu naik atas kepala, sedap-sedap. Alam lain. Lagi dah makan kita up lagi dah. Balai yun. Yun tak tahan dah. Dia dah makan ni, tapi tak dekat. Kena kali ni. Kali dia kena nak urut. Mantap. Melengkung guys. Mantap. Saya elok. Ada mata kek aku tak? Saya elok. Layan guys. You add. Tu. Wah, ni tadi aku cucuk kan. Mantap. Alhamdulillah, terima kasih Allah. Ya, dia boleh pakai cakuk. Takut jadi kena gigit. Selok. Saya elok guys. Ha? Tu. Saya elok. Mantap. Alhamdulillah. Makan belanak duduk cuy balai tu. Ni baru ikan. Come on. Tu. Alhamdulillah. Buat gantung. Jom guys. Padu. Mantap. Helmi balai guys. Tekong Helmi. Tengok dia kena kejam tu nampak. Pandai mengai ni orang. Ini dolar saya. Tengok. Senang saya tengok kan. Mantap. Padu mantap. Jom ya. Makan belanak Jom ya. Okay guys, kita sekarang turun sangkak nombor 3 pula. Okay, kita tengok jam berapa. Update 12.27. Jom kita try sangkak ni pula. Kita ditemani oleh Manjawa. Tengok sini Manjawa. Tu Manjawa. Mantap ni. Tekong padu. Jom padu mantap.
Tu dia heavy mantap ni. Boleh gantung apa? Ni makan tak dah habis. Makan tak habis lagi. 2 kali lah. Waktu makan dia makan. Nangis sampai tomeh. Pada-pada. Mantap. Jom. Bengai bawah ni, bawah lah. Ayat tak jalan ni. Ku satu. Jom. Steady Yun. Besar Yun, cepat Yun. Pada Yun betul, Yun kena makan, Yun tengah makan tu. Ya boleh ikan yang pertama pukul 12, pukul 1. Dia dah lesen. Makan dulu ya. Cantik ya, betul ya Yun kena makan Yun. Aduh. Sabar. Boleh ledung. Tu. Yun tengok ni Yun. Ha? Kalau Oh, mantap Yun. Okey Yun. Saya elok Yun. Revive Yun. Macam mana? Fire. Oh, mantap. Jom pengai. Baru mantap. Okey. Cantik semua boleh pengai. Jom pengai. Ya. Oi. Selok. Dekat dengan beli dekat rumah orang. Kau. Saya elok guys. Jangan lupa subscribe. Apa dia tu? Jendak saya elok. ada matok ni. Alhamdulillah. Terima kasih ya Allah. Terima kasih ya Allah. Saya hari ni guys. Saya elok. Ya Allah, terima kasih ya Allah. Terima kasih ya Allah. Saya elok guys. Pokemon. Saya elok. Saya ambil bercakap. Karen ni guys. Karen guys. Saya elok. Makan gantung. Kena pula UL ni. Hello tu. Ini baru ikan Pokemon. Gemuknya. Gemuknya saya kita tampak sikit gemuk sangat ni. Gemuk. Alhamdulillah. Kilo dah Amy. Kilo lebih lah. Alhamdulillah. Terbaik. Terima kasih ya Allah. Karen setelah 40 hari tak turun. Padu. Mantap. Jom guys. Jom balas. Nampak Yun. 9. Ini orang mesti cari 9 juga. Pakai umpan mana Yun? Hidup. Tengok. Tak nampak. Wah, mantap. Jom guys, padu. Balai guys. Allah. Tali sangkut kat tali. Tak ada tali ya. Jangan. Tak ada rezeki guys, tak apa. Kita mengalir. Nampak dah ikan. Nampak ikan. Ha? Boleh macam tu. Tengok dia. Jom guys. Helmi, tengok Helmi. Mancing apa turun ke bawah ni? Tak faham saya. Menekan. Oh dia. Ini dia cara tekun gula menekan. Macam ni dia ambil rupanya. Oh kat drag.
Saya elok. Saya tak? Yang kena penyuk. Tadi. Ya, penyuk, ya. Ya, penyuk, ya. Penyuk lu. Tak penting tu. Oi, berlawan dah. Pandai pengai. Please. Takkan dia. Mantap. Saya elok guys, saya elok. Dia tu. Mantap hari ni. Padu-padu mantap. Padu-padu mantap. Hei. Jom pengai. Okay guys, ni sebenarnya sangka yang tadi kami dapat setengah kami putar balik. Yang dapat tadi ikan jedah tadi. So ikan tak makan, ayak dah laju. Angin pun dah mai dah. Biasalah waktu-waktu macam ni memang mesti berangin lah. Jarang lah tak berangin kan. Tapi ada sepi sangat jarang lah. So tekong ajak pergi cari otek. Sebab dia bercakap otek dah tak ada dah. Itu KBP pun tak ada. Tapi ayak ni laju. Kemungkinan bila ayak laju tu otek tu dah keluar. So kita tengok kalau otek tu ada, kita mesti makan ayam macam ni. Tak apa, jom. Ya. Mari kita bagi ke sangkap otek padu-padu. Jom kan. Ui, apa tu? Gerong belang. Mana belang lah? Hilang. Tarik laju sikit. Cuci dulu tengok ini orang. Ni macam apa ada ke? Ya. Ikan gantung. Jom guys. Adik. No. Adik. Jadi 8 saya. Bubur kembung besar rumah dah balas. Nak harus. Dah makan dah dia tu. Alhamdulillah, tak besar pun syukur. Terima kasih Allah. Padu-padu mantap. Okay guys, sekarang jam pukul apa? Jam pukul 6 dah guys. So kita duduk belah depan, ayak betul-betul laju guys. Tapi disebabkan apa, nak turun dari ahad. Ui, pala dah. Ui, apa ni tiba-tiba tak beritahu kawan? Makan apa? Makan belah. Makan belah anak Bukit Rimun. Mantap. Mak padu ni. Baju ayam. Boleh. So kita lain ni santai je. Penutup dah. Tak balik dah, pun dah. Ayak tengah laju. Mengai kat aku depan. Kita try tengok macam mana. Kalau ada. Noh, walah 5 rod turun. Jom, padu-padu. Tu, pukul berapa dah? 6.11. Dia balas lagi. Pandai pengai lah ni orang. Ikan baja. Dia makan ikan baja. Tadi Teko Am dia tabuk baja. Ikan tu memang makan tu kami. Allah. Sangkut guys. Ui. Terlepas guys. Saya elok oi. Ini radang. Jom guys. Ui. Ikan lepas. Belanja trek. Saya elok. Sepasang guys. Sepasang guys. Ya tengok sini kan. Saya elok yun. Game dah. Bagus. Okey macam tengok. Bodoh tu saya elok ni. Saya elok. Layak. Jom kan. Padu-padu. Mantap.
Ikut Izam Saleh, Izam Saleh. Mantap. Up sikit up. Wey. Gobuk dia kena lorong. Mantap. Padu lambung terus. Derek kena lorong tadi. Mamat kena lorong tu. Tekong Mamat. Ni tikau Izam Saleh. Sini dia tak mau. Sendu. Tapi tak apa. Tadi dah rasa dah. Rezeki kita tadi tu. Alhamdulillah. Terima kasih Allah. Padu-padu mantap. Suasana tu. Oh, bosku. Ambai. Jom, padu-padu mantap. Mau nak pada guys. Jadi dah sangkut kat bawah perut. Janji ada bawa penutup. Cover. Pukul 7 saya ada penutup 9. Ni belanok. Belanok last call. Jadi ya guys. Tu. Alhamdulillah, mantap. 9 ekor. Hari ni alhamdulillah. Allah bagi rezeki hari ni. Syukur, terima kasih Allah. Sangkut bawah perut tu. Dia memang laju tak laju balas. Padu-padu. Mantap. Jam bolos. Woi, jangan lepasin. Mantap. Penutup. Oh, dah tengok up. Oh, ini sehelok ni. Tengok. 916 kawan. Oh, mantap. Mari. Oh, ini saya ambil penyok je. Sikit je. Oh, sehelok. Ini sehelok. Macam tu lah baru pancing. Tengok kan. Wow, besar weh. Ganti baru betul Syam. Dah lepas. Oh, ni sehelok ni. Ui, berat. Ni kacau. Oh, besar no. Oh. Tengok ni. Oh, mantap. Sehelok Pokemon. Sehelok. Ada tengok. Your mouth
Okay guys, kita dah sampai JT. Alhamdulillah, selamat sampai. So trip ni Alhamdulillah kira Allah bagi rezeki mantap. So setelah 40 hari sebit tak kumpau, so ada hasil. So anda nak tengok hasil dah kan? Mari kita lihat. Sap. Ya. Ni apa ni? 9 tau, 9 ah. Go. Itu hotel tak ada cuti, baik. Sinang ni lah, hai. Oh, ni saya hello ni ada telur apa ni? 9 ada 3 ekor. Oh dia, dunia, ada lagi. Oh, saya hello. Ha. Ni saya punya. Ya, nasib baik ada ranking duk kat atas. Ya, alhamdulillah tu. Warna-warni hari raya. Raya Aidiladha. Alhamdulillah tu rezeki kami. Mantap ah. Tu, elok-elok oh. Jenuh makan senangin lah. Tak tahulah nak buat apa. Nak buat rendang ke apa, tak tahulah. So, kita nak terima kasih kita kepada player, satu-satu yang player wakil daripada Kuala Trong, Majlis Perbandaran Taiping. Jun, sikit kata-kata. Jalan tu yang tengok. Okay, ya lah. Pantai yang 3 ni lah. Ada hasil je lah. Saya dah cakap ya, laju pada ikan. Rezeki tak pergi mana. So, satu-satunya tekong yang paling saya percaya dalam Kuala Gula, harapan nusa dan bangsa. Kan, booking setahun dah. Inilah tekong yang paling baru di Kuala Gula bagi saya lah. Semua orang padu juga, tapi bagi saya ini orang lah. Tekong Helmi baru mantap. Baru mantap. Kita makan ikan rendah. So Helmi, macam mana Helmi? Trip kita kali ni Helmi, bagi sikit ulasan. Alhamdulillah. Ada rezeki. Ada rezeki ya. Kita usaha ikut cara mesti ada rezeki, insya-Allah. Walaupun ayat laju ini Helmi ni. Ayat laju juga sikit. Ayat laju pun kalau dia nak bagi Helmi lah. Bagi. Semua rezeki Allah, jangan risau. Betul. Kita usaha dah ikhtiar. Betul. Dia kalau dia nak bagi, dia bagi lah. Kadang mai ayat lawa, ayat ternih, dia kalau tak mau bagi tu tak boleh nak kata apa. Benda ni kita kena ingat, kita usaha, kita doa, lepas tu kita pulang kepada Allah Ta'ala punya kuasa lah no. So setakat ini lah kawan-kawan. Terima kasih kerana menonton, kerana sudi menonton. Jangan lupa like, subscribe kan. Kalau rajin komen-komen apa-apa. Okay guys, terima kasih menonton. Padu mantap.